oleh kerana Sheraton Move. Yes. 3 orang pimpinan utama PKR yang dipecat ialah Azmin, Zuraida dan Hilma Idham. Jadi saya dipecat daripada PKR oleh parti, dan selepas itu saya buat keputusan sama-sama dengan Datuk Seri Azmin untuk menyertai Bersatu. So itu sebab kenapa saya ada dalam Bersatu. Dan bagi saya melihat ketika Sheraton Move itu berlaku, of course sebagai seorang ahli politik we need a platform. Sebab kita macam mana pun, sebagaimana saya kata tadi, akhirnya nak masuk dalam pilihan raya ni, orang akan pilih parti, dia tak pilih individu. Jadi macam mana pun kita mesti ada platform. Tetapi Bersatu ini, dia adalah sebuah platform yang bagi saya sebenarnya Bersatu ni mirip PKR. Mirip. Sebab pertama, of course dia dilihat sebagai parti Melayu, parti Bumiputera. Tetapi selepas itu ada persetujuan untuk menubuhkan sayap Bersekutu dan sebagainya. Dan ideologi Bersatu juga jelas. Soal inklusif, soal integriti. Dan bagi saya yang paling penting sekali ialah mempunyai seorang pemimpin yang cakap serupa bikin.